tambahan daripada pandangan dia sendiri. Oh, ayat ni makna dia sekian menurut pandangan dia. Siapa dia orang-orang yang terkenal dengan macam ni? Abu Ishaq Az-Zajjaj, Abu Ali Al-Farisi, Abu Bakar An-Naqash, Abu Ja'far An-Nuhas. Mereka ni semua yang tulis tafsir berkaitan dengan bahasa. Kemudian lagi peringkat tafsir yang keenam, generasi yang dah keenam, tabaqat kalau bahasa depa ringkaskan sanad. Maksudnya makna ayat ni apa? Makna ayat ni sekian, tanpa sebut siapa yang abang. Terus ayat ni makna apa? Ayat ni makna ni. Ayat ni makna ni. Dia dah potong lah. Yang kedua, ya kan nasta'in, makna dia sekian. Tak abang macam mana dia tahu ni makna ni macam ni, makna ni macam ni. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud as-siratal mustaqim di situ? Makna dia sekian. Tak abang dia dengar pada siapa, Mereka ni dah generasi apa? Pada waktu ni lah mudah masuk orang kata masuk pemikiran yang menyeleweng di dalam tafsir. Dah mula masuk. Sebab tak ada orang kata apa integriti di situ. Kata apa? Istilah Melayu kata. Tak ada lah. Orang tak ada boleh check. Macam mana makna dia macam ni. Sebab dah dipadam. Dia dengar siapa tu dah padam. Jadi datang peringkat yang ketujuh ni. Peringkat yang ketujuh. Tafsir ni makin benda pelik-pelik. Masuklah ke dalam ilmu tafsir ni benda pelik-pelik. Cuma menariknya Al-Quran ni tak ada masuk benda pelik. Allah yang Quran akan ada orang yang hafal Quran dan Allah lihat untuk buat satu desain. Dia ada cara dah, ada jalur sanad. Macam mana nak kata ni Nabi kata, hang apa? Ni siapa? Hang dengar pada siapa? Jadi itu yang diharap agama ikut kalau tak orang-orang yang nak mentafsirkan agama lah. Tapi agama dekat ni masuk ahli ada masuk daripada yang lain. Itu contoh Imam As-Suyuti kata, aku melihat pada tafsiran ghairul maghdubi alaihim waladdallin sampai 10 pandangan. Sedangkan yang datang daripada Nabi maksud sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang datang daripada Nabi, dan itulah dipahami oleh para sahabat dan tabi'in. Maksud al-maghdubi alaihim dan ad-dallin tu ialah Yahudi dan Nasrani. Tiba-tiba mai zaman belakang dah jadi sampai 10 pandangan. Ini maksudnya masing-masing pakai duk guna akal untuk faham Quran. Al-Quran tak boleh ditafsirkan, difahami dengan akal. Jadi maksudnya Al-Quran ni dia orang kata apa, satu orang kata apa, fokus kepada golongan-golongan ilmuwan. Contohnya kalau ahli ilmu bahasa sastra,
dia melihat Quran ataupun dia meng-highlightkan Al-Quran dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, dari segi grammar, seolah-olah itulah tujuan Quran turun. Tujuan Quran turun ni yang tu, bukan ada benda lain dah. Sebab itulah dia punya ham dia punya ihtimam dia punya concern dia tentang Quran adalah dari segi bahasa. Ataupun my geng ulama fiqh, dia fokuskan Quran hanya tentang furu' dia, tentang perkara-perkara hukum hakam. Dia cuba nak justify kenapa hukum ni begini. Sampai dah jadi macam tu. Orang kata apa, tafsir Quran sampai dah jadi macam tu. Dia buat ni cabang-cabang fiqh. Yang minat dengan orang kata apa, cerita-cerita geng-geng sejarah, dia fokus Quran ni tentang cerita dan apa sejarah. Tak kira cerita tu betul ke tak betul ke, yang tu yang mula masuk merapu dalam cerita-cerita dalam Quran. Tidak fokus tentang cerita tu. Kahwin tak boleh kahwin dengan kebak ni, kahwin dengan yang adik lain, hak ni cantik, hak ni tak cantik, itu saling berbunuh. Mana cerita tu? Adakah itu fokus yang Allah nak sampaikan? Itu message yang Allah nak sampaikan kepada orang Adam. Itu yang dia mai pula ikut falsafah dah. Ikut falsafah dah. Macam contoh Ar-Razi penuh kata orang kata apa, pemikir ahli falsafah, pemikir ni kita kata hukama dalam bahasa Arab. Sehingga kalau orang perhati, orang boleh takjub apa kaitan ayat ni dengan apa yang dia kata kan. Ibn Hibban, Abu Hayyan, dalam satu kitab, dalam kitab Al-Bah, dia kata Al-Imam Ar-Razi, dia Imam Ar-Razi, dalam tafsir dia himpunkan banyak perkara dan berjela-jela banyak yang tak perlu pun dalam ilmu tafsir. Sehingga dikatakan qala al-ba'd ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan fihi kulli syai' illa tafsir. Dalam tafsir itu ada segala-galanya kecuali tafsir. Geng itu Mu'tazilah, geng apa, geng tarikat, dia gunakan untuk justify pun boleh, ataupun nak menyokong pun boleh, nak menjadi sadar apa yang dia faham, apa yang dia buat ni ayat Quran kata macam ni. Mu'tazilah ni dia menafikan hal kiamat itu manusia boleh tahu. Sama ada di dunia, sama ada. Kenapa? Itu pandangannya. Jadi dia nak pandangan dia buat ayat Ali Imran, Allah kata faman zuhziha 'anil nar faqad faz.
syurga, maka dia telah menang. Dan dia kata, apakah kemenangan yang lebih besar daripada masuk syurga? Masuk syurga itulah yang paling besar. Tak ada lagi yang besar daripada itu. Apa yang dia nak, hendak apa yang dia nak. Mai Syiah lah lagi. Lakalah dia ada dua tangan. Apa maksud dua yada tu? Ialah Abu Bakar dengan Umar. Ada kaitan Abu Bakar dengan Umar dengan yada. Lembu betina tu adalah Aisyah. Mana boleh ditafsir Al-Baqarah? Datang orang kata apa, satu reform. Dia menjadikan Al-Quran menjurus kepada pembinaan manusia. Dan semua peringkat-peringkat tafsir, peringkat daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, mai sampai tu. Siapa dia nama-nama orang yang nama-nama ulama ataupun tafsir yang terlibat dalam tafsir mengikut peringkat tadi tu, dihimpunkan nama-nama mereka oleh Imam As-Suyuti yang meninggal tahun 1911. Dia tulis satu kitab nama At-Tabaqat Al-Mufassirin. Dia dalam kitab tu dia telah menyenaraikan seramai 136 orang yang siapa mereka, apa latar belakang mereka, bagaimana metodologi ataupun manhaj mereka dalam tafsir. Tapi orang kata apa, dia susun nama-nama tu ikut huruf hijaiyah. Maksud huruf hijaiyah ni alif kata. Cuma yang paling dikatakan orang kata apa, yang paling baik kitab ataupun karangan yang paling baik yang menghimpunkan senarai nama ulama-ulama tafsir, senarai nama ulama-ulama tafsir beserta dengan biografi mereka, ialah namanya Syamsuddin bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Misri. Dia meninggal tahun 1945. Nama kitab ni Tabaqat Al-Mufassirin ni lah. Sampai sekarang ada. Dan dihimpunkan daripada sahabat, tokoh ulama tafsir zaman sahabat sehingga zaman awal kurun yang ke-10. Zaman dia lah, dia meninggal pun 1945. Dan disebutkan oleh ulama bahawa inilah karangan yang terbaik yang membicarakan
tafsir-tafsir yang menghimpunkan hanya pertama ayat Quran yang mentafsir ayat Quran yang mentafsir yang kedua nabi yang mentafsir yang kedua sahabat yang mentafsir Quran yang ketiga yang sempat jumpa dengan ramai sahabat, maksudnya tabi'in yang hidup yang berai ataupun tabi'in yang besar-besar yang berai, tak ada orang lain. Nabi sahabat kata atau ni Nabi kata dia habaq dia dengar sendiri untuk menerangkan makna apa makna riwayat yang mengatakan ini makna yang diberikan tabi'in. Seorang tu nama dia Mujahid. Mujahid ni anak murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas cerita. Kata orang kata yang syarat khilaf tanawu, bukan khilaf bukan khilaf yang berlawanan, pertentangan. Ittiba' al-Quran, mengikut Al-Quran. Kurniakanlah kami supaya kami ini boleh mengikut